Kita jangka Akta Perhimpunan Aman pindaan ini akan dapat dibawa ke Parlimen sama ada dalam sidang yang terdekat ataupun setidak-tidaknya bulan Oktober, insya-Allah. Salah satu daripada keputusan dasar yang dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan hasrat kerajaan untuk meminda Akta Perhimpunan Aman. Seperti yang telah diumum oleh Yang Amat Perdana Menteri di Parlimen, juga Menteri Dalam Negeri. Dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri bahawa dari tahun 2022 hingga 2024 sebenarnya jumlah permohonan yang diluluskan untuk semua perhimpunan aman di Malaysia adalah pada kadar 99%. Jadi hampir semua permohonan untuk perhimpunan aman diluluskan. Jadi ini satu angka yang bila kita teliti statistiknya adalah memberangsangkan. Namun kita percaya dengan pindaan yang akan dibawa ke Parlimen nanti akan membolehkan hak rakyat untuk berhimpun dengan aman diperkukuh.